ialah apabila Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, dia orang Madinah. Allahu Akbar. Keturunan Nabi, tinggal di Khurasan, akhlak sama macam Nabi, badan tak sama macam Nabi. Dia Mahdi, itulah Mahdi. Jadi nak dapat kelebihan, sila early bird, early registration, senang dapat pangkat. Orang pun bai'ah beramai-ramai. Ramai orang sesat yang passion macam ni. Allah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom. Di video kali ini kita mengaji, teman-teman ya. Mengaji kepada dua ustadz di Malaysia, Salafi dan Aswajah tentunya. Satunya adalah pahamannya luar biasa, paham betul tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Al-Mahdi, tanda-tanda lain sebagainya, tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman apa yang telah diceritakan oleh Nabi. Sedangkan satunya adalah pemahaman Salafi, yaitu mengkritik bahwa ada hadis yang disampaikan tentang berkaitan bab pasal Al-Mahdi yang dibaiat di Makkahul Mukarramah itu kesesatan, teman-teman. Wow, luar biasa. Satunya saya sebut ya ustadznya, Ustadz Wadi Anwar, dan satunya adalah Ustadz Salman, teman-teman ya. Tahu sendiri kan siapa Ustadz Salman? Beliau pahaman Salafi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar ini hal-hal yang keliru mungkin, seperti itu katanya. Saya kurang setuju karena saya salut dengan Ustadz Wadi Anwar dengan kehebatan cara bicaranya luar biasa, tegas. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, seperti biasa saya Meriak TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Tak saja lagi dari segi masa kan, tak lama. Ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis sahih. Sunyi macam mana ustaz? Sunyi. Kesunyian maksudnya seperti apa? Kita simak bersama-sama, teman-teman ya. Banyak keajaiban yang saya tengok dengan mata saya di Syria. Syria ni bumi Syam. Dia akan menjadi bukan salah satu, dia akan menjadi ibu negara umat Islam satu hari nanti. Syam dan Palestin, tepi-tepi. Bumi Syam memang Syria disebutkan oleh Nabi akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia. Ketika Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia, ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis ini seperti apa? Sunyi macam mana ustaz? Sunyi. Hari ni sibuk tak Mekah Madinah dengan orang ramai? Sibuk Ratusan banget, ribu, sibuk banget. bahkan jutaan setiap bulan orang baru keluar masuk Mekah Madinah. Sibuk. Sebentar saja lagi dari segi masa kan, tak lama. Nah, dalam masa yang sekejap, bukan 2-3 hari, tuan-tuan, bahaya zaman hari ni. Sekejap dia update, Ustaz Wadi sebut lagi 6 hari Imam Mahdi perintah Baitul Maqdis. Ceramah surau Damansara sekali dengan nama surau. Saya nak beritahu benda tu dekat. Kenapa dekat? Itu tajuk lain. Itu kena turai tajuk lain pula. Kenapa dekat? Itu ada huraian dia. Berapa lama dekat? Wallahu a'lam. Waktu Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia, Mekah dan Madinah kesunyian. Sehingga mungkin seperti ini ya, teman-teman ya. Karena pusat yang menjadi pusat ibu kota umat Islam sedunia adalah negeri Syam, mungkin semuanya berbondong-bondong ke sana. Madinah dan Mekah akan ditinggalkan, seperti itu maksudnya. akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An-Nabawi, bukan dalam, di luar. Waktu itu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin.
Waktu tu kita akan solat dalam Masjidil Aqsa, wajib. Hari ni tak boleh masuk, ni yang terbaru tak boleh masuk. Kan? Hinanya umat Islam hari ni. Masjidil Aqsa tak boleh masuk untuk solat. Bila Sultan Brunei cakap, Ngopi. tajuk Sultan Brunei pula panjang dah kan. Bila Sultan Brunei cakap nak kenakan hukuman kepada LGBT, gay dan lesbian, satu dunia kutuk dia. Tak ada seorang pemimpin Islam yang bela dia. Tuan-tuan dengar suara mana? Perdana Menteri mana? Presiden Islam mana yang sebut? Tak berani. Tapi jangan risau, sudah hampir masanya untuk Islam kembali memerintah bumi ini, insya-Allah. Yang lalai, yang leka, yang munafik, yang fasik kekal dalam keadaan fasik, leka, lalai dan kemunafikan mereka. Dia jangan kata lega nanti Imam Mahdi perintah mestilah kita sekali. Tidak. Yang fasik, yang munafik, yang lalai akan kekal begitu. Apa bukti dia? Bukti dia ialah apabila Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, dia orang Madinah. Dia dibai'ah di Mekah. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar beliau dibai'ah, ini hadis sahih. Hadis Merangkak. tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ma'nawi, Mutawatir manawi tinggi. melebihi hadis sahih. Sahih, Kita iya. Sudah faham. Hadis Bukhari tinggi, tuan-tuan, tinggi. Hadis Muslim juga. riwayat Imam Muslim tinggi. Hadis berkenaan dengan Mutawatir Imam atas. Mahdi lebih tinggi daripada tu sehingga mencapai tahap mutawatir Artinya mutawatir manawi ini selisih sedikit dengan Al-Quran, saking kuatnya hadis ini. Oh, ma'nawi. Bawah pada Quran sikit je. Ketika beliau dibai'ah di kota Mekah, fabayi'u, kata Nabi, dapatkanlah beliau dan bai'ahlah beliau walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. wow. Semua akan pergi, kan? Ini dalam surau malam ni lah. Orang perempuan tidak diwajibkan, orang lelaki wajib. Hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam, memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib. Hukum berjihad ialah wajib. Umur 15 belum wajib. Ada sahabat umur 15 merayu untuk masuk dalam perang Badar, merayu kepada Rasulullah untuk masuk perang Uhud. Nabi kata belum wajib. Menangis-nangis dan merayu-rayu sahabat tu nak masuk. Merayu sehingga Nabi pun benarkan. Antaranya Rafi' ibn Khudaij. Merayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah minggu depan, contoh minggu Perumpamaan. depan Imam Mahdi dibai'ah di kota Mekah, berapa orang yang di depan saya, termasuk saya lah, yang akan pergi? Minggu depan hari apa, Ustaz? Soalan. Isnin kerja, Ustaz. Minggu depan hari apa, Ustaz? Ahad cuti. Tapi rumah tak habis bayang ni, Ustaz. Kereta tak habis bayang lagi. Anak tak ada yang berkahwin lagi. Anak kahwin semua dah, Ustaz. Cucu tak dapat lagi. Minggu depan, Ustaz, jadual SP dah 160,000, Ustaz. Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi, ketahuilah tuan-tuan, mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi dibai'ah itu untuk kita pergi. Dan memang yang pergi itu tak ramai pun. Yang berani, yang kuat iman mereka. Kalau kita mendengarkan ceramah berkaitan dengan akhir zaman yang dimana Al-Mahdi akan dibai'ah, maka sedih hati ini, teman-teman. Karena tentunya kita itu belum siap menghadapi perkara ini. Dan perkara ini akan benar-benar terjadi tak lama lagi. Maka saya ingin menyuarakan, marilah semangat
selalu mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar kita selamat teman-teman ya. Agar selama kita hidup sampai detik ini tidak sia-sia tentunya. Ingat, sebentar lagi, hanya menunggu waktu saja, entah itu kapan, wallahu alam, tapi siapkan dari sekarang teman-teman ya. Munafik dan fasik, hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Ustaz, zaman dulu tak ada debit card, tak ada kereta. Ustaz, zaman dulu tak ada komitmen, tak ada simpanan banyak-banyaknya. ASN 200,000 Ustaz kami buat. DSB 300,000. Saya nak tanya tuan-tuan dengan Abdul Rahman ibn Auf, siapa kaya? Tuan-tuan, kalau saya ceramah tajuk Abdul Rahman ibn Auf, dalam Malaysia ni tak ada yang mempunyai kekayaan seperti beliau. Ya, Abdul Rahman bin Auf kaya betul pada zamannya teman-teman ya. Dalam Malaysia ni tidak ada yang mempunyai kekayaan seperti Abdul Rahman ibn Auf. Emas di rumah beliau pada hari kematian Abdul Rahman dipecahkan dengan penukul besi, kerana emas di rumah beliau sebesar-besar bongkah batu ni. Bukan wafer yang kita duk beli setahun sekali 10 gram tu. Emas wafer 10 gram, emas dinar 1 gram, 5 gram. Sebesar-besar bongkah batu ini dipecahkan pada hari kematian untuk dibahagikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau. 1000 ekor unta yang syarat dengan emas dan perak. 1000 ekor unta tuan-tuan. Tuan-tuan ingat seekor unta bawa sekilo ke? 1000 ekor unta yang syarat dengan barang-barang perniagaan milik Abdul Rahman ibn Auf masuk dalam kota Madinah, berdebu satu Madinah. Sehingga Aisyah tanya, kejadian apa yang berlaku sekarang dalam Madinah? Orang pun jawab, barang dagangan Abdul Rahman 1000 ekor unta sedang masuk ke dalam Madinah. Wow, 1000 Maka ekor. mencabar Sayyidatuna Aisyah, seandainya diinfakkan pada jalan Allah, maka itu yang lebih baik. Harga dia mencecah puluhan juta ringgit. Maka sampai ke telinga Abdul Rahman ibn Auf nasihat Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar sebelum binatang-binatang tadi yang membawa barang-barang dagangan duduk, sebelum kesemuanya melepasi pintu gerbang Madinah, Abdul Rahman ibn Auf telah pun ucapkan, aku sedekahkan kesemuanya fi sabilillah. Allahu Akbar. Keturunan Nabi tinggal di Khurasan. Akhlak sama macam Nabi, badan tak sama macam Nabi. Dia Mahdi, itulah Mahdi. Jadi nak dapat kelebihan, sila early bird, early registration, senang dapat pangkat. Orang pun bai'ah ramai-ramai. Ramai orang sesat yang passion macam ni. Allahu Akbar. Ramai orang sesat. Itu bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Tak ada bai'ah yang begini. Nabi cuma pesan, kamu nampak kelompok tu nanti, kamu nampak dia berkuasa, kamu nampak dia telah mengalahkan 3 anak raja tu, ketika itu bai'ah lah dia. Allahu Akbar. Kesesatan. Oh, ni tak buka. Okey, habis saya. Ada batu tidak? Cerita lain pula. Okey, ada soalan tak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Please simak teman-teman, nanti di komen. So kalau kita yang berada di Malaysia, macam mana kita, apa kaedah yang bai'ah Imam Mahdi masa ketika itu? Dia jauh daripada Mekah. Okey, bagaimana untuk membai'ah Imam Mahdi pada ketika itu? Okey, isu ni kan, cuma saya kena ingatkan berkali-kali sebab sampai sekarang ni ada ajaran sesat yang kata dia Mahdi yang panggil orang pergi bai'ah. Sesat. Ada ajaran sesat di Pakistan ke mana ke, dia kata dia Mahdi jemput orang pergi bai'ah, orang kena pergi dekat dia bai'ah sebab dia ada package early bird. Dia ada package early bird. Oh, yang dimaksud Ustadz Salman mungkin mengarah kepada Qasim yang dimana dikira-kira oleh banyak orang adalah Al-Mahdi. Itu sesat teman-teman ya.
Itu kata Ustadz Salman. Oke. Hadis-hadis ni semua cerita tentang bai'ah beramai-ramai. Bai'ah beramai-ramai berlaku nanti bila dia dah keluar. Kalau ikut hadis Nabi SAW, apabila berlaku pertempuran yang besar, apabila 3 anak raja berebut kuasa, 3-3 tak menang, masa tu barulah Mahdi menang, dan ketika itu baru orang datang bai'ah. Nabi SAW kata, bai'hu, datang kepada dia, jumpa dia, meskipun kamu merangkak di atas salji, jumpa dia. Nabi sebut dalam sebahagian hadis. Jadi ini bai'ah ramai orang. Bila orang melihat peristiwa tu, orang pun bai'ah. Cuma kebanyakan kelompok ajaran sesat, dia buat offer baru, dia buat package. Itu bai'ah ramai-ramai, nanti tak dapat kelebihan. Nak dapat kelebihan, dia buat early bird punya bai'ah. Jadi sebelum Mahdi keluar pergi lawan tu, dia buat siap-siap package dia. Kumpulan kami ni dah ada dah. Imam Mahdi pun dah ada dah. Duduklah kat mana? Pakistan ke, Turkmenistan ke, mana-mana kawasan tu. Tempat pun sama dah dengan tempat Mahdi. Keluarga pun sama dah dengan keluarga Mahdi. Daripada keturunan Nabi SAW. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, yusbihuni khuluqan wala yusbihni khalqan. Dia sama akhlak dengan Nabi SAW, tapi tubuh badan dia tak sama dengan Nabi SAW. Jadi bedanya tubuh badan saja. saja. Dia pun nampak tak berapa nampak macam image Nabi. Dia kata akhlak sama macam Nabi, tubuh badan tak sama. Betul dah macam hadis. Dia kata, apa lagi yang kamu cari? Keturunan Nabi, tinggal di Khurasan, akhlak sama macam Nabi, badan tak sama macam Nabi. Dia Mahdi, itulah Mahdi. Jadi nak dapat kelebihan, sila early bird, early registration, senang dapat pangkat. Orang pun bai'ah beramai-ramai. Ramai orang sesat yang passion macam ni. Ramai orang sesat. Itu bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan ajaran Nabi. Nabi cuma pesan, kamu nampak kelompok tu nanti, kamu nampak dia berkuasa, kamu nampak dia telah mengalahkan 3 anak raja tu, ketika itu bai'ah lah dia. Itu hadisnya. Masa Ya. tu kamu bai'ah dia. Dan Nabi sebut, pergi bai'ah kepada dia meskipun kamu kena merangkak di atas salji. Jadi siapa yang Merangkak menyaksikan di atas peristiwa itu pada ketika mana sekalipun, Nabi SAW tuntut untuk pergi bai'ah kepada dia. Kita pun tak tahu akhir zaman akan berlaku peristiwa, bagaimana akan berlaku peristiwa akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Zaman kita ke, selepas zaman kita, kita pun tak tahu. Apakah negara Islam akan ada banyak negara ataupun satu pimpinan yang merangkumi semua negara Islam, kita pun tak tahu macam mana. Dan malhamah tu bagaimana dia berlaku, kita pun tak tahu. Cuma zahir ucapan Nabi SAW, keluar dia, kamu bai'ah kepada dia. Ini disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat. Sebab setelah itu akan berlaku pertembungan antara Dajjal dan juga Nabi Isa bersama dengan umat Islam. Jadi umat Islam kena pilih side. Sekali lagi, pilih side bukan kita siapa-siapa boleh iklan kata dia kelompok nak jihad pergi pilih dia. Tak, bukan begitu. Pertempuran besar apabila berlaku, umat Islam kena pilih side bersama dengan umat Islam. Lepas dah habis peristiwa tu, Mahdi akan berkuasa 7 tahun. Dalam riwayat disebutkan 9 tahun aman muka bumi. Dajjal pula keluar. Apabila Dajjal keluar, Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kemudian datang Ya'juj Ma'juj pula. Dalam Al-Qurtubi sebut, datang Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah bersihkan bumi daripada Ya'juj Ma'juj. Peristiwa ni panjang, ambil masa. Lepas Allah bersihkan bumi daripada Ya'juj Ma'juj, orang lama lepas tu orang lupa dah peristiwa Ya'juj Ma'juj. Mereka jadi jahat balik, mereka buat jahat. Kemudian Allah keluarkan dabah. Allah akan keluarkan binatang daripada perut bumi yang boleh cakap. Binatang dabah. Binatang ni akan cakap pula. Sebut siapa ni orang beriman, siapa orang kafir, berimanlah kepada Allah. Bila keluar binatang itu, manusia akan takut sebab keluar tanda kiamat. Binatang tu pun hilang. Lepas tu orang jahat balik, rosak balik. Nampak manusia ni, dia nampak tanda-tanda, dia bertaubat sekejap. Lepas habis Dajjal, dia bertaubat sekejap. Lepas tu dia jahat balik. Datang Ya'juj Ma'juj pula, dia bertaubat sekejap. Lepas tu dia jahat balik setelah Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj. Datang binatang ni, dia bertaubat lagi. Lepas binatang ni dah hilang, dia jahat balik. Last sekali adalah apabila manusia bangun pada satu hari, mereka lihat matahari telah pun terbit daripada tempat terbenam. Ketika itu Nabi SAW kata, tak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas teman-teman ya, banyak hadis palsu yang berkaitan dengan Al-Mahdi, kata Ustadz Salman. Itu kesesatan. Oh, luar biasa.
Tapi saya lebih percaya dan lebih condong kepada Ustadz Wadi Anwar. Beliau ini luar biasa, teman-teman. Paham betul. Di atas, di bawah Ustadz Auni ada Ustadz Wadi Anwar. Ustadz Auni ini dengan ilmu yang luar biasa sih sebenarnya. Tapi yang jelas saya lebih setuju dengan pembahasan Ustadz Wadi Anwar, karena Ustadz Wadi Anwar ini memang ahlinya dalam bidang akhir zaman. Beliau paham betul bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Luar biasa. Sedangkan Ustadz Salman ini pahamnya tentang akidah ya teman-teman, tidak spesial di bagian di bidang akhir zaman. Tapi jika beliau mengatakan atau Ustadz Salman mengatakan bahwa kita beramai-ramai membaiat Al-Mahdi itu adalah kesesatan dan itu tidak boleh katanya. Aduh, silahkan teman-teman ya komen bagaimana tanggapan teman-teman berkaitan tentang masalah hal ini. Baik, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV. Kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.